Surah yang ke-39 adalah surah Az-Zumar, maksudnya rombongan, ya. Dan tema bagi surah ini adalah ikhlas. Ini antara perkara yang ditekankan pada seawal ayat yang ketiga, ya, ayat yang ketiga daripada surah Az-Zumar. Baik, ya, daripada manakah nama Az-Zumar ini diambil di hujung-hujung surah ini pada ayat 71 73. Antara ringkasnya ialah ada satu rombongan, Zumar itu rombongan yang akan pergi ke neraka, tetapi ada satu lagi rombongan orang-orang yang akan pergi ke syurga, ya, dialu-alukan. Kerana apa? Kerana awal ayat yang ketiga ini Allah nyatakan ala lillahi dinul khalis, ya, iaitu din ini hanyalah agama yang murni, yang bersih. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tetapi siapa yang ambil selain daripada Allah, dia menjadikan sebab mengapa sembah berhala kerana nak mendekatkan diri pada Allah, padahal setiap orang tidak perlukan perantara, medium dalam kehidupan. Masing-masing kita ada peluang untuk bersama rombongan ikhlas straight terus menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara contoh, ya, ikhlas dalam ibadah ini dinyatakan pada ayat yang ke-9, ya. Ayat ke-9 Allah nyatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Ayat yang ke-9 ini Allah menyatakan orang yang siapa yang lebih beruntung, orang musyrik ataupun orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kerana mengharapkan rahmat Tuhannya. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sihat yang dapat menerima pelajaran. Jadi bila bercakap tentang bangun malam, ya, bagi tuan-tuan yang bangun malam, sebenarnya dipasangkan dengan orang yang berilmu. Orang berilmu dia bangun malam. Kalau orang berilmu tak bangun malam, maksudnya ilmunya tidak cukup ilmu, ya, tidak cukup ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana orang begini, orang berilmu dia pandang jauh. Yahdzarul akhirah, dia amat berhati-hati, takut kepada hari akhirat. Itu orang yang bijak, orang yang berilmu sebenar-benarnya daripada ayat yang ke-9. Dan ikhlas dalam taubat ini dinyatakan pada ayat yang ke-53. Ini ayat yang penting kita faham, iaitu apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah kepada hamba-Ku yang melampau atas dirinya, yang berbuat dosa, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ya, sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa. Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah satu lagi keikhlasan, iaitu apa? Apabila seorang itu bersih kefahamannya pada Allah, dia tahu bahawa Allah boleh mengampunkan segala dosa, maka dia cepat-cepat bertaubat. Bukannya dia lambat. Itu sebabnya ayat 54, 55 dia akan kembali pada Allah, menyerah pada Allah, dan dia akan ikut kepada Al-Quran. Itu tandanya orang ini adalah kumpulan ikhlas, kumpulan yang sentiasa bertaubat untuk dijemput di akhirat ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala.